Macam dab-dab macam tu. Lepas tu awak dab-dab di sini. Kalau celup, lepas tu celup. Oh, banyak. Awak celup air. Sebab kalau tak celup air, dia jadi macam pekat sangat, tak cantik. Lepas tu awak buatlah macam ni. Ikut pergerakan yang melengkung yang awak buat ni. Masa ni, kalau awak pakai pensel, kesan pensel awak terlalu tebal, pastikan putih ni mampu tutup pensel awak tu. Macam ni. Lepas tu, last sekali, je buat separuh je lah. Last sekali awak sebelah sini, pastikan awak macam pegang handan motor tu. Macam ni kan. Gerakkan dia ke depan. Yang ni, tolak macam tu. Baru nampak percikan. Kalau macam ni tak jadi. Kena macam ni. Lepas tu yang ni kena straight. Lepas tu yang ni pegang kat sini, baru tunduk. Baru macam tunjukkan ke depan. Macam tu. Macam tu. Dah dapat percikan lah. So awak boleh lah tambah awak nak percikan kat sini ke. Lepas tu siapa yang berani boleh lah dia buat nak buat macam ni pun boleh. Siapa yang tak berani awak buat macam biasa macam ni saja pun tak apa. Macam tu. Lepas tu satu lagi benda, bila awak pakai berus gigi tak jadi sebab korang tekan tau. Saya pasal pelajar tekan bila dia nak buat dab-dab ni. Sebenarnya awak cuma macam dia macam ada atas angin macam tu, macam ni. Dia just apa tak, cikgu tak tekan pun, cikgu just letak. Kalau awak tekan dia jadi tebal tak cantik. Awak just letak dan laju. Letak je. Lepas tu bila jadi kepuk-kepuk macam ni, maksudnya berus gigi awak tu terlalu kering. Jadi awak kena tambah lah. Macam ni. Bila dia ada air baru dia jadi percikan. Kalau berus tu kering dia tak nampak percikan air. Macam tu. Macam ni maksudnya kantoi awak pakai berus gigi. Jadi awak tambah air, double dia balik. So dia nampak percikan. Macam tu je. Simple je. Siapa yang nak lagi extra boleh lah ambil warna biru gelap untuk buat macam tu. Siapa yang nak extra lah. Satu lagi biru gelap ni, kalau awak dah tersalah awak ataupun awak tertebal, dia dah tak jadi ombak. Jadi siapa yang berani buat, siapa yang tak berani tak payah buat. Satu lagi, bila nak buat ombak, saya perasan korang warna, korang suka tekan. Macam tu kan. Tekan ni sesuai untuk macam awak buat langit ke, benda yang memang benda yang tak perlu tone. Macam ni, cepat-cepat. Bolehlah awak tekan. Kalau macam kawasan yang ombak, yang kita nampak garisan air, awak kena pakai hujung je. Lepas tu awak dekatkan awak punya tangan ni, pergelangan tangan awak ni dekat hujung berus, supaya awak boleh tarik garisan lurus. Kalau pegang macam ni, awak automatik dia akan macam, awak akan tertekan yang dia punya berus dia akan landed. Kalau awak pegang macam ni, automatik awak akan angkat, so dia jadi garisan lurus lah. Jadi cara nak pegang berus, kalau nak kawasan besar ataupun tone yang macam ni, kena ada di belakang. Kalau nak buat garisan lurus, ada di depan. Kalau boleh depan, paling depan. Baru awak boleh lepas tu letak pinky awak macam ni, baru awak tarik garisan lurus. Macam tu. Awak akan dapat garisan. Kalau pegang macam ni memang tak dapat, dia akan jadi tebal, nampak tebal. Jadi awak kena tahu kat mana awak nak letak tangan awak ni bila pegang berus. Ni je cara dia. Okay? Awak dah boleh buat.